Pertama sekali kita kena tahu dulu di manakah makhraj huruf ra, di manakah tempat keluar huruf ra. Okey, tuan-tuan sekalian, huruf ra ini adalah keluar di kawasan lisan kita. Keluarnya huruf ra di kawasan lidah kita. Apabila hujung lidah bertemu gusi keras. Okey, kalau tuan-tuan perempuan boleh buatkan, boleh letakkan hujung lidah tuan-tuan perempuan sekalian di lelangi atas di kawasan gusi keras. Ra. Di situ tempat keluarnya huruf ra. Ro, ri, ru. Dan dekat ra pastikan ada getaran. Bila kita sebut ra ada getaran. Iaitu takrir lah. Iaitu sifat yang tunggal bagi huruf ra iaitu getaran. Dan dekat huruf ra juga bila kita nak sukunkan ra, nafas kita tertahan. Nak tahu macam mana nafas tertahan ke tidak? Kita letakkan jari kita di hujung hidung. Ra, bar. Jadi nafas tidak keluar. Bila nafas tidak keluar, barulah sebutan kita akan tepat. Bila mana kita sukunkan ra. Ro, ri, ru, bar. Bila mana kita sukunkan ra, kita nak berhenti, nafas tidak keluar. Dan dekat ra juga, tuan-tuan sekalian, ada sifat iaitu tawassut. Tawassut ni, kita getaran dia tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Rakhawah ni terlalu mengalir suara. Syiddah pula tertahan suara. Ra ini di pertengahan. Tidak terlalu alir suara dan tidak juga terlalu menahan suara. Dan akhir sekali, sifat huruf ra adanya istifal. Huruf ra ni secara asalnya, ra-nya bersifat istifal, iaitu kena rendahkan suara. Tetapi, ada keadaan ra dibaca dengan tebal, iaitu tafkhim. Sebab tu dalam huruf ra ini, huruf yang paling complicated. Sebab apa? Huruf ra ini adalah huruf yang mana ada banyak keadaan. Ada berapa? Ada 5 keadaan dibaca dengan tebal, ada 4 keadaan dibaca dengan nipis, ada 2 keadaan dibaca tebal dengan nipis. Bila mana ra berbaris fathah dan dhammah. Ra baris fathah kan, ra berbaris atas, ra baris depan, kita kena baca tebal. Ra. Tebal tu macam mana? Kita kena angkat pangkal lidah kita. Ra. Ra. Kalau nipis, kita rendahkan suara. Kita senyum sikit. Ri. Ri. Ra, ri, ru. Dia macam tu. Dan bila mana sukunkan ra ada getaran, iaitu takrir. Bar. Tanwin bertemu dengan ra, hukumnya idgham bila gunnah. Kita tidak boleh dengung, tetapi kita kena masukkan ra pada tanwin. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillah. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Ru, ror, rani, ror, na, minal, mur, ni, mari, ror, rani, ra.